AI Signal. Dalam video ini, saya akan terangkan cara menggunakan AI Signal. AI Signal ini membantu trader yang kekurangan masa dengan menyediakan analisis dan peluang trading yang jelas tanpa perlu menghabiskan masa berjam-jam menganalisis market. Langkah pertama adalah mengaktifkan notifikasi Telegram. Pastikan anda telah menghidupkan notifikasi Telegram bot supaya setiap kali AI Signal dikeluarkan, anda akan menerima alert dengan segera. Ini penting kerana signal perlu diambil pada masa yang tepat. Langkah kedua ialah memilih strategi trading. Tentukan terlebih dahulu gaya trading anda, sama ada scalping, intraday atau swing trading. Pemilihan strategi ini akan membantu anda menyesuaikan entry, pengurusan risiko dan sasaran keuntungan dengan lebih tepat. Langkah ketiga adalah cara entry berdasarkan AI Signal. Apabila anda menerima signal daripada AI, SOP asas adalah dengan meletakkan pending order sebelum market membuat pullback. Gunakan buy limit untuk bullish signal atau sell limit untuk bearish signal di antara zone entry hingga zone stop loss yang diberikan oleh AI. Entry manual boleh diletakkan pada garisan sell limit dan di area the top of the zone untuk bearish, the bottom of the zone untuk bullish, seperti yang ditunjukkan pada video ini. Jika signal itu bullish, copy buy limit ini, paste pada limit order anda dan klik place. Letakkan nilai lot mengikut risk yang betul. Kemudian tambahkan lagi order buy limit di bahagian the bottom of the zone. Copy dan paste pada limit order anda dan klik place. Seterusnya, tetapkan take profit mengikut tahap risiko anda sendiri. Anda boleh menggunakan sasaran yang disarankan oleh AI, iaitu TP1 hingga TP3, bergantung kepada gaya trading dan pengurusan modal anda. Langkah keempat ialah pengurusan stop loss. Jika market ditutup dan harga telah melepasi zone stop loss, anda digalakkan untuk cut loss dengan segera bagi melindungi modal. Selain itu, jika signal baru dikeluarkan oleh AI, anda boleh menutup posisi sebelumnya atau mengubah stop loss ke paras break-even untuk mengurangkan risiko. Akhir sekali, langkah kelima ialah pemantauan posisi. Pantau signal dan posisi trading anda secara berterusan. Sentiasa bersedia untuk bertindak pantas sekiranya berlaku perubahan market atau signal baru dikeluarkan oleh AI. Dengan mengikuti SOP AI Signal ini, anda dapat menggunakan signal secara lebih sistematik, teratur dan konsisten. Tren makin cepat, dulu jatuh bangun, sekarang maju.